supaya tindakan tegas yang drastik perlu diambil pada penganjur Mesir juga. Amerika dan juga dengan dia punya institusi dia lah. Supaya tindakan diambil menghalang perhimpunan bersih yang dijangka diadakan pada 28 hari bulan di dataran Merdeka yang telah difahamkan tidak mendapat permit. Kalau dia masih enggan mendengar arahan daripada pihak berkuasa, kerana apabila mereka berhimpun, mereka adalah satu perbuatan yang haram. Dan itu Kementerian Dalam Negeri, pihak Menteri dan Dalam Negeri perlu ambil tindakan supaya perkara ini tidak diikuti oleh orang lain. Dan semalam saya di Ceras menghadiri satu perhimpunan oleh Parlimen Ceras pun menyatakan di sana terdapat lebih kurang dalam 22 NGO yang bersama perhimpunan semalam. Mereka akan 22 NGO di Parlimen Ceras, anjuran Datuk Ali Al-Habsyi, Datuk Syed Ali Al-Habsyi, Datuk Parlimen Ceras. Jadi kami pun berada di sana semalam dan 22 NGO telah memberitahu dan berjanji akan bersama-sama menghalang Bersih 3.0. Jadi itu sebab kalau ada satu yang pro dan satu yang anti bersih, maka kita takut satu pertembungan akan berlaku dan satu pergaduhan akan berlaku dan akhirnya mungkin akan tercetus pertumpahan darah, dan bila pertumpahan darah mungkin ada perasaan dendam dan sebagainya, dan seterusnya akan mencetuskan pergaduhan antar kaum. Sebab difahamkan di sana pun perhimpunan terdiri pada pelbagai-bagai kaum, pelbagai-bagai bangsa, pelbagai-bagai parti politik. Jadi kerana itu, kalau mereka mengikut arahan KL atau pihak berkuasa berhimpun di stadium Merdeka ataupun stadium yang dibesarkan, saya fikir perkara ini tidak akan jadi masalah lah. Mereka boleh teruskan. Sebab akta berhimpun memang dibesarkan, tetapi dengan syarat lah. Dengan bersyarat kan bebas duduk di tepi jalan, mengumpulkan orang di kawasan-kawasan awam, yang mana ini boleh mendatangkan satu kesan kepada ekonomi penduduk itu, dan juga peniaga-peniaga, dan juga mendatangkan imej yang tidak baik lah kalau di dataran Merdeka tu. Sebab itu memang tumpuan pelajur. Bila tumpuan pelajur, mereka nakkan imej negara kita ini tersalar di mata negara luar. Mereka nak menunjukkan yang bahawa negara kita ini dalam keadaan yang huru-hara, keadaan yang tidak adil, keadaan yang semuanya tak baik, terutama menjelang PRU yang ke-13. Jadi kami percaya tujuan mereka tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan publicity ataupun mileage politik kempen PRU ke-13. Itulah kami ingat macam tu. Pihak berkuasa kena ambil tindakan yang paling tegas. Kalau tidak, sekarang ini besok orang lain pun boleh ikut juga. Kita jadi keputusan untuk berhimpun. Jadi ada masalah sikit, ada isu sikit, kita berhimpun. Sebab dah ada beberapa perkara, ada beberapa isu yang buat macam tu. Jadi dalam perkara itu menjadikan keputusan dan trend pihak-pihak yang tidak puas hati berhimpun. Sebenarnya akan terjadilah satu kekecewaan. Sebab itu